Kepada rider yang mencari intercom bawah RM100, aku ada satu pilihan untuk anda. Ini adalah intercom daripada Blaze model GT1. Kalau kita tengok dia punya build quality memang sangat-sangat premium. Bila kita tekan butang on, dia akan jadi lampu RGB macam ni. Dalam kotak akan dapat sekali dengan buku manual, adapter untuk letak intercom, speaker yang besar, mikrofon untuk open face dan full face, dan juga ada sekali type C punya kabel. Ada banyak features yang ada pada intercom ni. Apa yang paling best, dia ada siap dengan music sharing tau. Dan untuk dua intercom ni harga dia RM150 je tau. Jom kita test mic dia ngam ke tak ngam. Satu intercom ni aku dah pasang dekat helmet dan dia punya speaker dekat bahagian dalam lah. First kali kita onkan power button. Kemudian kita tekan butang intercom yang dekat tengah tu. Tekan 2 kali untuk aktifkan intercom. Test 1 2 3 1 2 3. Ini adalah audio daripada GT1 Blaze. Jadi geng, macam mana dia punya kualiti audio dekat speaker dan juga mic. Jangan risau, intercom ni dia ada IPX6 waterproof. So kalau kita riding time hujan pun tak payah risau dah, memang selamat. Jadi geng, kat mana anda dapatkan intercom Blaze GT1 ni? Aku dah sediakan link dekat bawah. Jangan lupa like, comment, share dan follow untuk video seterusnya.